Peguam yang mewakili Jawatankuasa Kuil Dewi Seri Patra Kaliaman di Kuala Lumpur tampil membetulkan fakta berkenaan isu tanah di sepanjang Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. Mengutip laporan Malaysia Kini, Ambiga Srinivasan dan N. Surendran berkata, dakwaan terhadap kuil itu masih dibuat walaupun upacara pecah tanah Masjid Madani baru-baru ini menandakan isu sudah selesai. Mereka berkata tuduhan-tuduhan tersebut memberikan gambaran yang salah tentang status dan hak undang-undang kuil itu. Berikut penjelasan Ambiga yang juga bekas Presiden Majlis Peguam dan Surendran, pengasas bersama kumpulan peguam Lawyers for Liberty. Ambiga dan Surendran menjelaskan bahawa kuil tersebut tidak haram. Kuil ini dibina sebelum merdeka dan kekal di lokasi tersebut dengan pembinaan semula pada 2008 yang dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan DBKL. Oleh itu, kuil ini diiktiraf sebagai sah oleh pihak berkuasa. Mereka juga menegaskan bahawa hak kuil di tanah tersebut tetap wujud meskipun JAKEL membeli tanah itu pada 2014. Kuil ini memiliki hak berdasarkan prinsip equity dan estoppel yang menghalang pihak menafikan hak yang sudah ada. Jika perkara ini dibawa ke mahkamah, hak kuil akan dipertahankan, termasuk di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Ambiga dan Surendran turut menyatakan bahawa mahkamah akan memeriksa perjanjian jual beli JAKEL untuk menyelesaikan pertindihan hak, sama seperti kes Taman Rimba yang melibatkan konflik kepentingan. Ini menunjukkan bahawa kedudukan undang-undang kes ini lebih kompleks daripada yang digambarkan.